Korang ada tak member yang hidup simple je, pakai kereta biasa, makan pun kedai mama, tapi bila dah kenal, baru tahu dia pemilik syarikat megah holdings. Yang bestnya, dia tak buat bisnes high pun, tapi bisnes-bisnes ni steady print duit. So dalam video ni, Bros Duit nak share 6 bisnes boring yang jana 5 juta ringgit setahun. Asalkan korang tak cepat putus asa dan rebut saja peluang yang datang, korang boleh capai apa sahaja yang korang inginkan. So apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pembekal keluli. Bisnes pembekal keluli sebenarnya antara bisnes low profile tapi lubuk duit dalam industri pembinaan. Kerja dia senang nak faham, dia supply besi atau keluli macam mel steel rebar, steel mes dan macam-macam lagi kepada kontraktor, kilang dan projek-projek mega. Selagi ekonomi bergerak, orang bina bangunan, orang buat kilang, selagi tu besi akan sentiasa dicari. Selalunya pembekal keluli akan deal dengan kontraktor besar, syarikat GLC, atau pengilang tempatan yang perlukan stok besi dalam jumlah besar. Pasal pendapatan pula, satu tan keluli macam rebar atau mel steel boleh cecah RM2,500 ke RM3,000 ikut harga pasaran. Kalau sebulan boleh jalan 100 tan, dah RM250,000 ke RM300,000 turnover. Untung bersih dalam range 10 ke 20% pun dah cukup padu. Kalau ada gudang sendiri, staf sikit, dan pengangkutan sendiri, margin pun makin tebal. Ramai pembekal keluli yang senyap-senyap kutip RM50,000 ke atas sebulan bersih sebab jual kuantiti besar. Lagi power, ada yang ekspor ke luar negara. Nak capai 10 juta ringgit setahun dalam bisnes pembekal keluli, korang memang kena main game besar. Pertama, fokus pada volume. Kalau sekarang boleh jalan 100 tan sebulan, target naik ke 300 ke 500 tan pula. Bila volume tinggi, korang bukan je boleh runding harga kilang yang lebih murah, tapi juga tarik lebih banyak pelanggan sebab mampu bagi harga lebih kompetitif. Contohnya, kalau korang jual 400 tan sebulan dengan purata RM2,800 per tan, turnover bulanan dah cecah 1.12 juta ringgit. Setahun, korang dah capai 13.4 juta ringgit. Ambil margin bersih konservatif 10%, tu dah 1.34 juta ringgit bersih. Kalau margin korang berjaya kekal 15 ke 20% dengan control cost yang ketat, korang dah boleh jana 2 juta ringgit ke atas setahun. Kalau korang pandai main volume dan jaga hubungan dengan supplier, tak mustahil bisnes ni boleh buat korang jadi jutawan senyap. Nombor 2, waste management. Kalau sembang pasal waste management atau pengurusan sampah, ramai orang bayang kerja yang busuk, kotor dan melecehkan. Tapi ramai tak tahu, dalam bidang ni ada orang senyap-senyap buat duit juta-juta tanpa viral dekat TikTok. Bisnes ni nampak boring, tapi permintaan dia tak pernah putus sebab selagi ada manusia, selagi tu ada sampah yang kena urus. Dari rumah, restoran, tapak binaan sampai ke kilang besar, semua perlukan servis buang dan urus sisa dengan betul. Kalau dapat tender dari pihak majlis perbandaran, contohnya kutipan sampah dari taman perumahan, flat dan pasar malam, income dia memang steady. Tender ni selalunya berpuluh ribu sebulan untuk satu kawasan. Kalau dapat 2-3 zon, boleh capai 100 ke 200 ribu ringgit sebulan, bergantung pada saiz kawasan dan skop kerja. Walaupun nampak senang tapi kalau nak masuk industri ni kena tahu proses tender, ada kelengkapan cukup, dan ikut prosedur operasi standard yang ketat. Kalau korang betul-betul nak push bisnes pengurusan sampah ni sampai boleh jana 10 juta ringgit setahun, sebenarnya memang boleh, tapi kena main strategi besar sikit. Kuncinya, tender dengan banyak majlis perbandaran dan syarikat swasta besar. Contohnya, kalau satu kontrak kutipan sampah dari satu kawasan perumahan atau komersial bagi korang RM100,000 sebulan, korang cuma perlukan 8-10 kontrak aktif untuk capai 1 juta ringgit sebulan. Setahun dah jadi 12 juta ringgit. Lagi-lagi bila masuk bab kitar semula, boleh jana income tambahan dari jualan barang terpakai macam plastik, besi, kertas dan lain-lain. Jangan terkejut kalau korang dengar ada company kutip sampah yang turnover dia cecah 20 ke 30 juta ringgit setahun, tapi tak viral langsung sebab diorang operate belakang tabir. Bisnes boring, tapi steady buat duit. Nombor 3, air mineral. Siapa sangka jual air mineral yang nampak simple ni boleh buat korang jadi jutawan? Memang nampak macam bisnes biasa-biasa, tapi hakikatnya, demand untuk air mineral ni sentiasa tinggi dan konsisten. Pertama sekali, air mineral ni keperluan asas. Semua orang minum air setiap hari, tak kira musim panas atau hujan. Dari rumah, pejabat, kedai makan, sampai ke event besar, air mineral sentiasa jadi pilihan sebab mudah dan praktikal. Modal untuk buat air mineral pun tak besar sangat. Kos utama ialah botol, air dan kos operasi kilang. Tapi margin untung dia boleh tahan lumayan, terutamanya kalau jual dalam kuantiti besar. Satu botol air mineral yang jual 50 sen ke RM1 tu, kalau kilang sendiri, kos dia mungkin tak sampai 20 sen pun. Kalau dapat jual 100,000 botol sebulan dengan untung bersih 30 sen sebotol, dah RM30,000 bersih.
Kalau ada branding kuat, masuk pasar besar macam Maiden, KK Mart atau 7-Eleven, boleh naik lagi laju. Kalau korang target nak capai jutaan ringgit setahun, kena main level kilang dan pengedaran sekali. Contoh, jual 500,000 botol sebulan, 12 bulan, dah 6 juta botol setahun. Kalau untung bersih 40 sen sebotol, dah 2.4 juta ringgit bersih setahun. Tapi nak capai tu kena ada sistem kilang yang efisien, tim jualan yang terbaik, dapatkan lesen dan standard macam halal, mesti, KKM, dan ada rangkaian logistik mantap. Satu lagi kelebihan bisnes ni ialah produk dia tak cepat basi dan tak perlu tempat simpanan yang rumit. Air mineral boleh simpan lama asalkan dalam botol yang seal dengan baik. Jadi, risiko rugi sebab stok rosak tu sangat rendah berbanding bisnes makanan lain. Walaupun nampak macam bisnes boring dan tak fancy, jual air mineral ni steady sebab permintaan sentiasa ada. Jadi, kalau korang pandai tawar harga, bijak cari pasaran, dan buat branding yang mantap, tak mustahil bisnes air mineral ni boleh buat korang jadi jutawan. Nombor 4. Jual motor second hand. Bisnes jual motor second hand ni nampak biasa je, tak ada hype macam jual kereta mewah atau bisnes gadget terkini. Tapi korang jangan pandang rendah, sebab bisnes ni boleh buat duit masuk kalau korang tahu marketkan kedai korang. Pertama sekali, motor second hand sentiasa ada permintaan tinggi, lagi-lagi di kawasan bandar dan kampung. Ramai orang cari motor murah untuk ulang-alik kerja, pergi pasar, atau buat servis penghantaran. Tak semua mampu beli motor baru yang harga lebih tinggi, jadi motor second hand jadi pilihan utama. Margin untung dalam bisnes ni pun boleh tahan. Biasanya korang boleh dapat dalam 30% hingga 50% keuntungan per unit. Contohnya, beli motor second hand dengan harga RM2,000, lepas repair sikit dan touch up, boleh jual balik dengan harga RM3,000. Kalau sebulan dapat jual 15 ke 20 biji dengan margin kasar RM1,500 sebiji, dah boleh buat RM22,500 ke RM30,000 sebulan. Nak capai RM5 juta setahun dalam bisnes ni memang boleh, tapi korang kena scale besar-besaran. Kena ada kedai lebih dari satu, maybe 3 ke 5 branch seluruh negeri. Kena konsisten dapat stok motor dengan harga murah dari lelong atau owner yang nak let go cepat. Bila dah ada volume, target jual 150 ke 200 biji motor sebulan. Kalau purata untung RM1,500 sebiji darab 200 biji dah RM300,000 sebulan. Darab 12 bulan, boleh capai RM3.6 juta bersih. Yang penting sistem kena jalan, staff kena mahir, dan servis kena tip-top supaya orang repeat beli dan recommend dekat kawan. Satu lagi kelebihan ialah modal permulaan yang fleksibel. Korang tak perlu simpan stok banyak sangat, cukup ada 3 ke 4 biji motor dulu untuk mula. Korang belajar dari bawah, dapatkan feedback pelanggan. Lepas dah bina reputasi, baru korang besarkan bisnes motor korang. Walaupun bisnes ni nampak biasa dan tak glamour, jual motor second hand ni steady sebab orang memang cari kenderaan murah dan menjimatkan. Jadi, kalau pandai cari stok dan pandai jual, bisnes ni boleh buat korang kaya secara senyap-senyap. Nombor 5. Bengkel kereta. Bisnes bengkel kereta ni biasanya tak berapa dipandang, tapi jangan salah anggap. Sebab bisnes ni boleh jadi lubuk duit yang steady dan lumayan. Pertama sekali, servis bengkel kereta memang sentiasa ada permintaan. Kereta ni, tak kira baru atau lama, mesti kena servis dan repair. Dari tukar minyak enjin, baiki aircon, sampai ke repair kemalangan, semua masalah ni orang akan cari bengkel. Selagi ada kereta atas jalan, selagi tu bisnes ni hidup. Dari segi pendapatan, bengkel biasa yang buat servis asas macam tukar minyak hitam, alignment, aircon, brake dan minor repair, boleh buat RM1,000 ke RM3,000 sehari, ikut lokasi dan jumlah kereta masuk. Kalau sehari 10 kereta masuk dengan purata bel RM250, dah RM2,500 sehari. Campur repair besar macam tukar timing belt atau top overhaul, kadang-kadang boleh naik RM5,000 sehari. Sebulan boleh cecah RM60,000 ke RM100,000 turnover, dengan profit margin dalam 20% ke 40% ikut jenis servis. Nak capai RM5 juta setahun, bengkel kena upgrade dari kedai tepi jalan jadi bisnes yang ada sistem. Buka 3 ke 5 cawangan, pastikan semua ada SOP, guna software invoice dan inventory, dan ada kepada mekanik yang boleh handle operation tanpa korang sentiasa kena ada. Kalau satu bengkel buat RM100,000 sebulan, 5 bengkel boleh buat RM500,000 darab 12 bulan, dalam RM6 juta setahun. Dari situ, RM5 juta turnover bukan mustahil, tinggal lagi nak maintain kualiti kerja, trust customer dan jaga tim. Walaupun bisnes ni nampak biasa, bengkel kereta ni steady sebab orang memang kena maintain kereta untuk keselesaan dan keselamatan. Jadi, kalau pandai jaga kualiti servis, jujur dengan pelanggan, dan pandai urus kos, bisnes bengkel kereta boleh buat korang kaya dalam diam. Nombor 6. Pembekal kotak dan packaging.
Bila fikir balik, siapa je nak excited pasal kotak dan packaging kan? Nampak macam bisnes yang agak boring dan tak glamour langsung. Tapi percaya tak, bisnes ni boleh buat korang jadi jutawan sebab permintaan dia tak pernah surut. Sekarang ni, makin ramai orang buat bisnes online. Dari bisnes dropship, produk homemade, sampai ke bisnes bundle, semua perlukan kotak dan packaging untuk hantar barang kad pelanggan. Lagi-lagi dengan trend unboxing kad media sosial, peniaga online sanggup bayar lebih untuk packaging yang cantik dan eksklusif. Jadi, market dia memang besar gila. Selain tu, kos operasi bisnes ni rendah sebab kotak tak cepat rosak dan tak perlu stor sejuk. Boleh simpan stok banyak-banyak dan jual secara pukal untuk untung lebih. Dari segi pendapatan, jangan main-main. Walaupun margin untung tak besar sangat, tapi bila main volume, memang boleh jadi lubuk. Contohnya, satu customer order 10,000 kotak dengan margin 50 sen per kotak, dah RM5,000 untung dari satu customer saja. Kalau ada 10-15 klien tetap yang order setiap bulan, boleh jana RM50,000 ke RM100,000 sebulan. Nak capai RM5 juta setahun, kena target pelanggan korporat atau kilang yang perlukan kotak dalam kuantiti besar dan berkala. Bila dah ada sistem dan tim, boleh buka cawangan atau gudang kad lokasi strategik. Untuk dapat RM5 juta setahun bermaksud RM416,000 sebulan. Kalau dapat 40 klien yang order RM10,000 sebulan pun dah cukup. And untuk marketing pula, korang boleh target peniaga online kat Facebook dan Instagram, atau buat website e-commerce sendiri. Bagi diskaun untuk pembelian secara borong, confirm ramai repeat customer. Jadi, kalau korang nak cari bisnes low profile yang boleh buat untung gila-gila, cubalah jadi pembekal kotak dan packaging. Alright guys, itu dia 6 bisnes boring yang jana RM5 juta setahun. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.